kedua was-sihir, dan sihir. Sihir ni ialah menggunakan ilmu secara gaib, menggunakan syaitan untuk merosakkan orang, menyakitkan orang, mematikan orang, memisahkan suami dan isteri, memisahkan keluarga. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memisahkan di antara seorang dan isteri dan suaminya, menggunakan ilmu sihir. Ataupun menyakitkan orang. Nabi pernah kena sihir, Yahudi sihir Nabi sehingga sakit Nabi, hampir nak mati, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Setengah ulama, banyak juga ulama mengatakan orang yang beramal dengan sihir ini kafir, keluar daripada agama Islam, maka dihukum bunuh kerana murtad, dihukum bunuh kerana keluar dari agama Islam. Mazhab Syafi'i dan mazhab yang sependapat dengannya mengatakan sihir adalah dosa besar. Kalau dia sihir menyebabkan orang mati, hukum bunuh dia. Dalam undang-undang manusia tak ada, undang-undang Islam ada. Dalam kitab fiqh ada, undang-undang manusia tak ada. Ini sempurnanya undang-undang Islam. Undang-undang manusia tak sempurna. Undang-undang Islam sempurna. Orang yang beramal dengan ilmu sihir, yang bertemu dengan tukang sihir, upah tukang sihir, tanya tukang sihir, tunjuk tempat tu tukang sihir, itu dosa besar mereka. Dosa besar, termasuk dalam dosa besar.